Assalamualaikum. Hari ni Chong kunทำอาหารnak mai buat ayam goreng cili padi. Lepas tu kita mai tengok cara-cara dia lagu mana dah. Mula-mula kita cedek ayam kita nak buat dah. Lepas tu kita buh garam boleh sudu. Ni taruh ni boleh lah. Lepas tu kita buh pun jagung. Pun jagung ni kita buh lebih sikit dah. Lepas buh pun jagung, kita gau-gau tepung jagung dengan ayam tu gelomok molek lu dah. Rata molek tu dah belum kita nak pergi goreng. Ni taruh ni boleh dah ni. Belum kita nak goreng itu buh minyak masuk lu dah. Minyak ni kita buh lebih sikit minyak. Lepas tu kita tunggu minyak panas lu belum kita nak goreng dah. Buh minyak panas dah ke. Kita ambil ayam kita gelomok dengan tepung jagung sat ni dak. Buh masuk. Pion nampak video ni boleh tekan like, tekan share ataupun tekan tiktam dah, tekan follow tu lah. Lepas tu balik-balik dia sikit dah, tak sewi lekat dah. Ayam ni tu goreng garing dah. Lepas tu kita mai tengok tikar garing dulu dah. Ni, taruh ni garing dah ni ayam kita. Lepas tu kita boleh lah tangguk kek sejak minyak lu belum kita nak pergi buat dah. Lepas tu kita mai tengok barang yang gapo tik dah. Mula-mula bawang putih, bawang merah, cili padi merah dah. Lepas tu kita kisah barang kita buh telak air molek lu dah. Ayam goreng cili padi beg kita tak payah li cara-cara je. Ni, laik kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita main tumis je pula dah. Mula-mula itu buh minyak masuk lu sikit. Lepas tu buh barang kita brand sat ni buh masuk. Lepas tu kita tumis nak bahu gapo. Mula-mula masak molek tu dah. Atau pecah minyak sikit. Ni, kadar ni boleh dah ni. Lepas tu kita buat air masuk sikit. Lepas tu kita tengok kakah je gapo tak dah. Sakai kita pakai dalam 2 sudu. Baking suka hati lah baking dah. Lepas tu sok cili dalam 2 sudu kita buh. Lepas tu sok cili dalam 2 sudu juga. Lepas tu cicak dalam sudu setengah kita pakai dah. Ni cicak potong. Jangan lupa dah buh boleh 4-5 kali cuk dia dah. Lepas tu cicak hitam sikit. Si udang lah cicak hitam dah. Kita kucau kakah tu rata molek lu dah. Ni kadar ni boleh dah ni. Lepas tu serah kecak tengok rasa lah mana. Kalau rasa cukup kita nak dah kan kita buh ayam kita goreng sat ni masuk. Lepas tu cili padi masuk. Cili padi ni suka hati dah. Lepas tu kita goreng cili tu masuk sikit dah. Mudah-mudahan atas ayam tu gelomok rata molek dah. Ni kadar ni boleh dah ni. Lepas tu boleh lah kek buh pinggir. Ni ayam goreng cili padi serta Chong kun tamahan. Cara-cara tak payah li. Hak piak terawak boleh kita dah. Kalau tak faham mana bolehlah komen bawah hari.